Hari ni aku nak ajak apa buat macam mana nak buat mi tarik. Okey, dua bahan je apa perlukan. Tepung gandum. So tepung gandum ni aku suka dalam 300 gram. Ini untuk 4 orang makan. Garam sikit dalam setengah sudu kecil. Lepas tu air lebih kurang dalam 150 ml lah. Tapi kalau kata tak cukup, hampa tambahlah sikit-sikit. Janganlah campur, janganlah tambah semua, jangan tuang semua. So untuk mengelakkan tangan kotor, awal-awal ni aku goi dulu pakai spatula ni. So goi sampai dia dah kurang melekat. Aku start guna tangan lah. So aku start uli dengan tangan. Uli dia sampai dia membentuk sebiji doh lah. Bila dah macam ni, hampa dah boleh uli atas hampa punya meja. Tapi lapik lah nah. So hampa uli. Lepas hampa dah uli, hampa rehatkan dalam 15 minit. Okay nah, rehatkan nampak rehat. So hampa lepas tu lepas 15 minit hampa uli lagi sampai dia dapat licin. Lepas tu hampa lomokkan dengan minyak. So lepas tu hampa boleh rehatkan lagi dalam 30 minit. Lepas tu lepas 30 minit hampa nak buat tu, hampa uli lagi sikit bagi minyak tu kurang. Bagi minyak tu meresap, dia dapatkan licin macam tu. Tu hampa ambil lah sebahagian. Okey. Hampa tabak dulu tepung, hampa uli dulu. Kalau hampa tak ada pasta maker ni, hampa boleh je pakai rolling pin. Hampa gelek then hampa potong pakai pisau aja. Kalau hampa nak buat macam tarik macam kat kedai tu, aku tak tera lah bab tu. Tak belajar pun bab tu. So hampa pakailah pasta maker ni, nampak dia mudah. Dia boleh potong macam tu. So dia akan dapat halus. Dia ada dua mata, ada mata halus dengan mata hak besar macam kuih tiaw sikit. Ni aku buat hak halus. Okay, dia akan dapat halus macam tu. So lepas tu hampa rebus lah. Pastikan air panas. Ni aku silap, aku tak buka api ni, air tak panas ni. So bila dah panas nanti dia akan timbul ya. Okay, ini penyediaan ya. Ini sup daging. So aku ambil sup, aku buat dalam mangkuk siap-siap. So apa, sebab lepas kita dah lepas mi tu dah timbul, hampa dah boleh toskan dan terus masuk dalam kuah. Kalau hampa tak letak terus dalam kuah, nanti dia akan melekat. So hampa boleh buat daging, bola daun sup dan bawang. Dan untuk Chinese style, hampa boleh letak cili oil. Yang ni dia Chinese style lah. So memang kesiap lah mi tarik.